Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pernah tak anda terfikir pasal satu tembok legenda yang disebut dalam Al-Quran yang dibina khas untuk kurung satu kaum yang sangat ganas? Hari ini kita bukan nak dengar cerita dongeng tau. Kita nak jadi detektif. Kita akan siasat dan jejak sendiri tembok Zulkarnain yang dah hilang ribuan tahun ni. Jadi soalan paling besar sekali, dekat mana sebenarnya tembok ni atas peta moden? Fikirkan sekejap. Zaman sekarang, kita ada satelit, kita ada Google Earth, macam-macam lagi. Tapi kat mana tembok yang dibina untuk halang kaum Yakjuj dan Makjuj yang ganas ni? Jom kita sama-sama pecahkan teka-teki ni. Okey, pencarian ni sebenarnya bukan benda baru. Jom kita time travel sekejap ke abad ke-9. Zaman tu, Khalifah Al-Wathiq dari kerajaan Abbasiyah, dia tak duduk diam je. Dia hantar satu ekspedisi khas yang diketuai oleh seorang bernama Salam At-Tarjuman. Misinya satu je, cari tembok Yakjuj dan Makjuj tu. Dan yang paling best, catatan sejarah kata, diorang jumpa. Salam balik ke Baghdad dengan laporan pasal satu pintu besi gergasi di antara dua gunung. Dengar ni, ini bukan cerita fantasi tau. Ini adalah petunjuk pertama kita yang direkodkan dalam sejarah. Okey, sebelum kita ikut jejak Salam ni, kita kena settlekan satu benda dulu. Ada satu suspek utama yang paling popular, tapi salah. Mesti ramai pernah dengar orang kata tembok Zulkarnain tu tembok besar Cina kan? Jom kita tengok kenapa teori ni memang tak masuk akal langsung. Cuba tengok perbezaan dia. Memang jauh sangat bezanya. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, dia bagi tahu spesifik gila. Tembok tu dibuat dari leburan besi dan tembaga. Tembok besar Cina pula dibuat dari batu, bata, tanah liat, benda-benda biasa. Lepas tu lokasi. Al-Quran sebut tembok tu dibina untuk tutup satu laluan sempit di antara dua gunung penghadang, manakala tembok besar Cina ni terbentang beribu-ribu kilometer atas bukit dan tanah lapang. Nampak tak? Jelas sangat kan? Kes ditutup. Ni dua benda yang langsung tak sama. Okey, bila tembok besar Cina dah out of the picture, barulah siasatan sebenar kita boleh mula. Jadi, ke mana sebenarnya petunjuk-petunjuk ni semua bawa kita? Percayalah cakap saya, dari sini cerita dia jadi makin best. Semua bukti dari laporan kuno Salam tu sampailah ke kajian geografi zaman sekarang, semuanya macam menuding jari ke satu tempat je atas peta. Satu kawasan yang nampak macam memang dicipta Tuhan untuk jadi satu benteng semula jadi. Nama tempat tu, Pergunungan Kaukasus. Cuba kita tengok peta ni sama-sama. Geografi kawasan ni sendiri dah macam satu cerita tau. Bayangkan, banjaran gunung ni, Pergunungan Kaukasus, dia macam satu tembok alam yang terbentang lebih 1000 kilometer. Sambungkan Laut Hitam dengan Laut Kaspia. Ia jadi penghadang yang sempurna, yang lindui tamadun-tamadun hebat macam Parsi dan Mesopotamia kat selatan daripada serangan puak-puak nomad yang ganas dari utara. Memang satu tembok semula jadi yang mustahil untuk mana-mana tentera nak tembus. Tapi, macam mana hebat pun satu kubu tu, mesti ada satu titik lemah kan? Dan untuk tembok alam sepanjang 1000 kilometer ni, memang ada satu. Satu celah. Satu-satunya laluan yang boleh ditebusi. Dan inilah dia. Nama tempat tu ialah Jurang Darial atau Darial Gorge. Cuba bayangkan, ni bukan lembah biasa-biasa. Ini satu laluan yang sangat sempit, panjangnya 18 km dan kiri kanan dia ada tebing batu yang tingginya sampai 1000 meter. Secara strategik, inilah satu-satunya pintu untuk tentera dari utara nak serang ke selatan. Bila Al-Quran sebut pasal laluan di antara dua gunung curam, gambaran ni memang kena sebiji dengan Jurang Darial. Okey, geografi dah ngam, tapi ada satu lagi bukti yang lagi power. Bukti ni tersembunyi pada nama yang orang-orang zaman dulu bagi pada laluan ni. Dekat sinilah semuanya jadi jelas. Orang Parsi panggil dia Pintu Alan, orang Rom panggil Pintu Kaspia. Tapi, ada satu nama yang selalu disebut dalam rekod-rekod lama Parsi, Rom dan Arab. Diorang panggil tempat ni Pintu Besi, The Iron Gates. Dengar tak? Nama tu sendiri dah macam beritahu kita ada kaitan kuat dengan tembok besi Zulkarnain. Geografi, check. Sejarah nama, check. Sekarang, petunjuk seterusnya datang daripada orang-orang yang Zulkarnain jumpa kat kawasan tu. Al-Quran ada bagi satu clue yang sangat menarik pasal bahasa diorang. Al-Quran cerita yang Zulkarnain jumpa satu kaum yang hampir-hampir tak faham pertuturan. Maksudnya, bahasa diorang ni pelik sangat. Okey, sekarang cuba teka apa yang pakar bahasa moden jumpa kat kawasan Kaukasus ni. Kawasan ni dapat gelaran Gunung Segala Bahasa. Sebab apa? Sebab kat sinilah tempat yang ada paling banyak bahasa purba yang unik di dunia. Yang tak ada kaitan langsung dengan bahasa lain. Nampak tak? Satu lagi kepingan puzzle yang masuk. Ngam-ngam.
Okey, semua bukti macam dah kuat gila kan? Dan mesti sekarang ni korang tengah fikir benda yang sama. Kalau betul lah dekat situ, kenapa tak boleh nampak kat Google Maps? Kenapa tak ada gambar pun? Soalan yang sangat bagus. Untuk soalan ni, ada dua kemungkinan jawapan. Satu dari sudut sains dan satu lagi dari sudut keimanan. Dari segi sains, kita kena tahu yang kawasan Caucasus ni adalah zon gempa bumi yang sangat aktif. Jadi bayangkanlah, dalam beribu-ribu tahun, gempa bumi, tanah runtuh, hakisan, semua ni boleh dengan mudah tanam satu binaan besi gergasi jauh ke dalam tanah. Manakala dari sudut keimanan, ramai ulama berpendapat yang Allah SWT memang sengaja sembunyikan tembok ni daripada pandangan kita di akhir zaman. Sebagai satu ujian untuk tengok kepercayaan kita kepada perkara-perkara gaib. Jadi, apa rumusan kita? Bila kita kumpul semua bukti ni, geografi dia, nama pintu besi dalam sejarah, bahasa penduduk yang pelik, semua petunjuk macam tunjuk ke arah yang sama. Pergunungan Caucasus, khususnya satu laluan macam Jurang Darial. Boleh dikatakan inilah calon paling kuat yang kita ada sekarang. Tapi, kena ingat, ini masih lagi satu teori berasaskan kajian yang kuat, bukannya satu kepastian 100%. Sebab pada akhirnya, misteri ni bukan semata-mata pasal nak cari lokasi atas peta. Yang lebih penting ialah mesej di sebaliknya. Kewujudan tembok ni adalah salah satu rahsia Allah. Janjinya adalah benar. Tembok tu masih ada di luar sana, menanti masa yang telah dia tetapkan. Dan bila tiba masa ni nanti, tembok tu runtuh, ia akan jadi satu peringatan yang paling besar untuk kita semua tentang kekuasaan mutlak pencipta dan kebenaran janjinya yang pasti akan tiba.